Jika anda ada masalah kencing tak lawas, kerap kencing ataupun kencing yang menitik, hati-hati kerana mungkin anda ada masalah bengkak prostat. Masalah prostat ni terjadi apabila prostat kita ni membengkak, membesar. Jadi dia telah menyebabkan saluran air kencing kita ni sempit. Sebab itulah bila kita habis je kencing, air kencing ni masih ada di dalam punding kencing ni. Jadi masalah prostat besar ni terjadi apabila terlampau tingginya dihidrotestosteron. Punca asal dia adalah diproduce oleh testosteron. Jadi ada satu enzim dalam badan kita, nama dia 5-alpha reductase. 5-alpha reductase ni yang menukarkan testosteron kepada dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron ni lah yang menyebabkan prostat kita membengkak.